orang-orang Bani Israel supaya latih raja seorang untuk nak pergi lawan. Nak pergi lawan Fir'aun Melaka. Nabi Syuaib kata, hari ni Tuhan pilih dah dari kalangan kaum ni seorang jadi raja nak pimpin, iaitu Talut nama dia. Talut ni adalah orang sesak kerja dia nak duk hipung air dua air gitu, mengaku air, tapi tubuh balik kokoh dan ilmu dia ada. Lalu tu berbeza lah. Jadi orang kena belakang lah Talut ni siapa dia. Bila lah Syamway tu orang kata hak nak jadi raja hak ni Talut. Maka pok-pok Bani Israel ni tak terima. Nak terima kerana dia sesak lagi, tak ada harta. Tapi Tuhan kata dia pilih orang ni mengikut dia nampak, dia nak pergi ke siapa dia pilih orang itu jadi raja walaupun manusia tak setuju mana. Oleh itu duk tekanlah mana dia tak percaya orang yang nama Talut ni nak boleh jadi raja ke atas pok dia ni, tak boleh jadi. Lalu tu dalam ayat yang kita akan baca ni cerita sambung dengan tu pula. Allah berfirman, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkih, berkata kepada mereka nabi mereka, iaitu Syamway tadi lah. Syamway Nabi Syamway, kata setengah riwayat nama Syam'un. Nabi dia nabi ni ramah dah. Nabi ni ramah, khususnya dari kalangan puak Bani Israel ramah nabi. Hujung-hujung ni ramah puak Bani Israel. Lalu tu puak dia ni lawan dengan nabi. Bila lawan bunuh. Dalam ayat dalam Quran dia ayat puak dia bunuh nabi. Dah kita dah selalu sebut dia bunuh Nabi Zakaria, dia bunuh Nabi Yahya. Ni perangai puak Bani Israel. Lalu tu dia berkata, apa nama ni, Samuel kata, inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda-tanda ayat-ayat yang dia ni akan jadi raja untuk puakmu, ayyatiyakumut tabut, bahawa dia akan mendatangkan kamu tabut. Tabut ni satu bekas, dia panggil tabut, satu bekas yang ada dalam itu tukak Nabi Musa, dan juga kesan-kesan Nabi Harun, baju. Jadi bagi-bagi lama hok Bani Israel duk tahu tu dalam itu nama dia tabut. Di dalam satu peperangan, satu dia musuh berlawan di antara Bani Israel dengan Amlaqah. Satu kali Bani Israel ni kalah. Bila kalah Amlaqah tadi ambil rugi, Tabuk ni rugi. Rugi tak apa dia lah. Lalu tu duk dia mana? Samuel kata nak tanda-tanda yang kata Talut ni nak boleh jadi raja kepada puakmu, bahawa Talut ni bahawa Tabuk ni akan dibawa mari. Menurut kata Tuhan setuju ni dengan Talut ni, nak boleh jadi raja. Jadi Tabuk akan bawa mari. Tabuk ni ada gambar dia, fihi sakinatum min rabbikum, padanya ada ketenangan. Tengah riwayat kata sakinah di sini ada bentuk rupa dipanggil sakinah. Duduk dalam Tabuk tadi rupa apa ni, patung gitulah. Ada kata dia ni adalah tasyah ni kendi duduk dalam tu. Tapi kalau bermakna sakinah sini iaitu ketenangan, rasa jiwa dia rasa tak ada kuasa nak serabut mana tenang, sakinah. Bila ada orang ni kita rasa lawan belakang, nak hadap mana kita lawan. Jadi puak Bani Israel ni naklah Tabuk ni. Tabuk ni ada kitab Taurat pun dalam itu juga. Kitab Taurat yang turun pada Nabi Musa, kerana dia satu peti kotak tu ada berlaku dalam itu. Keseksa lama untuk belajar itu.
Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala hatta mari, kalau malaikat bawa mari, tabuk duk bawa ni malaikat pergi ambil mari, tak depan pok dia. Hari ni ada dah ni. Tabuk mau boleh mari boleh dah. Maka hari ni mungkin duduk di bawah pimpinan Talut. Talut ni jadi raja. Dan dia nak ayat sini, fihi sakinatun min rabbikum, di dalamnya ada sakinah daripada Tuhan kamu, wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun, dan juga ada di dalamnya apa nama ni, peninggalan daripada peninggalan keturunan Musa, Nabi Musa, dan juga keturunan Nabi Harun. Musa dengan Harun ni adik-beradik, adik dengan kakak ni. Harun kakak, Musa adik. Masa Musa dia kena pergi duduk di dalam apa ni, jaga pihak Firaun, Harun ni duk nanti tengok adik dia ni. Tu Tuhan kata tahmiluhul malaikah, tabut tadi dibawa akan dia oleh para malaikat. Para malaikat bawa mari tak di Bani apa ni, di kalangan Bani Israel. Inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagimu bahwasanya jika kamu ni orang-orang yang beriman. Mu ni kalau beriman sungguh, mu kena percayalah bahawa Talut ni adalah raja bagimu untuk pergi perang lawan dengan Fok Amlaqah, kerana dia duk berlawan semua. Jadi cerita dia panjang, raja Talut berlawan dengan Fok Amlaqah. Perang lepas pada dia boleh ni, dia boleh tabuk ni pun lagi surat. Fok Amlaqah ni ketua boleh raja dia nama dia Ujaj. Allah Fok Amlaqah igak ujak mari. Cuma sebelum pada dia pergi perang tu, Nabi Samuel dipesan dah, mung ni Talut membawa tentera Bani Israel ni pergi perang dengan Amlaqah. Mung kena ingat siapa nak pesan, mung jangan langgar perintah Allah ini, iaitu mung pergi perang dah, mung kena bunuh perabi. Tak bunuh perabi. Jangan tinggal sore tino anu jatuh, bunuh perabi, bunuh belakang. Lembu apa ni, otok ataupun kambing semua bunuh belakang, jangan dia tinggal. Tapi oleh kerana Talut ni, dia bila dia pergi perang, dia ikat raja Ujaj tua Fok Amlaqah, tak bunuh, pergi klik mari di dalam tawan ni dia. Pasti dia tengok menatai hok mana gemuk dia, dia pergi ambil tepat. Hok ni dia tak bunuh, tak semalah ni, dia bunuh hok tarak pergi bunuh semalah pergi. Berbeza bawa klik mari kepada tempat dia, Nabi Samuel berkata, mu ni deraka kepada Allah. Aku pesan dah, mu kata mu kena bunuh perabi, jangan dia bawa klik, tapi bawa klik juga. Samuel kata, mu kena bunuh Raja Ujaj. Itu kisah dia, panjang cerita lah. Tuhan ada dalam ayat-ayat yang keserunya. InsyaAllah kita akan baca perabi. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan apa yang kita baca ni menjadi iktibar pengajaran bagi kita bahawa di dalam satu-satu pekerjaan itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nak ke mana jadilah melatu. Kita insya-Allah berjaya dunia dan berjaya di akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdiha, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.